Pernah tak rasa risau bila kawan baik tak balas mesej dengan cepat? BBQ secawan dan terus fikir, dia marah ke atau saya ada buat salah ke? Ini semua ada kaitan dengan attachment style atau gaya kemesraan awak. Anggap ia macam trait personality tersembunyi SIM awak yang menentukan kadar awak berhubung dengan orang lain. Ada 3 jenis utama. 1. Secure atau selamat. Awak percaya kawan awak dan tak panik bila mereka sibuk. 2. Anxious atau gelisah. SIM awak perlukan banyak kepastian. Bar sosial cepat sangat jadi merah. Awak mungkin akan hantar mesej bertalu-talu hanya untuk rasa lega. 3. Avoidant atau mengelak. Bila ada masalah, SIM awak lebih suka menyendiri. Jumpai dia kapal life hack dekat sini. Langkah pertama ialah kenali gaya awak. Ia bukan baik atau buruk. Ia cuma maklumat tentang diri awak. Langkah kedua dan ini yang paling penting ialah komunikasi. Pilih interaksi friendly lebih besar daripada share feelings. Beritahu kawan awak apa yang awak rasa secara jujur. Ini macam guna cheat code untuk relationship. Bar persahabatan awak akan naik. Ingat, faham attachment style awak ialah langkah pertama, biasa untuk membina hubungan yang lebih sihat dan bahagia.